Okay. Bersama saya lagi dan rancangan ke manakah kita? Cuba korang teka hari nak pergi mana. Tapi aku nak bagi tahu juga kita nak pergi road trip Hat Iyai. Nothing else makes me feel high. She's like such a light. This girl, something about it changed my state of mind. Dam-dam kan. Hey. Sekarang kita dekat mana? Tahu apa? Aku tak tahu. Tanya. Kita boleh lepas ambil insurans kereta. Lagi 17 km sampai dekat lambat lah. So sekarang kita dekat depan kat Petron. Sekarang kita kat Petron. Lagi setengah jam nak sampai border. Sakit tengkuk. Apalah, masuk kereta sambung tidur. Let's go. Hello guys. Morning setelah 6 ke 7 jam perjalanan, kita dah sampai kat border. So sekarang tengah queue untuk lepas ke immigration. Tapi kereta ramai babe. So kita kena tunggu queue lah. Kawan kita dua orang pergi berak, tak boleh tahan. Lubang dia sakit juga ni. So tak apa. Kita dah sampai. Kita kat mana? Cuba cerita sikit. Border Bukit Kayu Hitam. Kita kat border Bukit Kayu Hitam. Kat mana meh? Kat mana? Border Bukit Kayu Hitam. Kalau Bukit Kayu Putih tak ada? Tak ada. Asal lah. Kayu Putih tempat lain. Kenapa dia bagi kayu Kayu hitam? hitam. Sebab apa nama dia kayu hitam Sebab dia kayu bakau. Ya ke? Itu yang korang tak tahu. Biar aku google dulu tengok macam mana. Kau kena percaya. Dah, kau tak payah nak buat pandai lah. Tak payah buat pandai. Buat pandai dah. Simpan balik Sekarang ni kau pun. Sekarang pukul 6.43. Tapi ramai tu. Ramai terus. Hai, mana budak berak tu? Malaysia. Tu dah ramai orang beratur tu. Ni yang bas ni. Aku rasa bas memang kena turun dulu. Memang tu. Cuma nak tak nak kena turun. So Kalau nak scan pasport saja tu. Kalau kita ni kita bagi kan. jauh cari breakfast hari ni Jauh. Sampai ke Thailand breakfast. Dahsyat. Kau intro. Ni apa intro? Ha? Tengah-tengah intro. Ni cerita. Intro seminit lebih dah. Ini cerita-cerita. Cerita-cerita. Nanti boleh orang kata ambil shot mana-mana ayat nak ambil. Wah, tu kau. Baik banget. Memang kau juga nak kena bawa lagi. Ha? Memang kau nak kena bawa lagi. Kau ni. Okay, macam mana sahabat-sahabat tadi? Oh, first time berak kat immigration ni. Wow. Sahabat-sahabat tadi. Okey, nasib baik saya berak dulu. Tengok kuas kau banyak cok Boleh lah. Dan Jakarta Medan
Medan Chanlun. Jakarta lagi Japan 1 Jun 2025. Kita ke Muka kau macam tahi tu. Handsome tu. Hello, hi. So sekarang kita dah sampai dekat border Malaysia Thailand. Kita ada kat Sadao. Mungkin lepas ni kita nak pergi makan dulu. Tengok macam mana makan Thailand kita okey, on tak on. Apa-apa kita jumpa nanti. A few moments later. Jalan sendiri tiada tempat untuk menanti, tiada aku menyepi. Sebenarnya baru seminggu balik pada Japan kemarin. Tak boleh, kaki memang tak boleh duduk diam lah. Memang nak berjalan ni. So sebab tu jugalah kita ada kat sini. Memang plan datang nak breakfast, lepas tu nak balik. Breakfast balik. Breakfast ke? Mana Breakfast tak tahu lagi, tengah cari-cari. Tapi lepas breakfast kita balik lah. Tak habis. Mak, tunggu apa Mak? Biasa sampai. Tunggu apa sah? Tunggu Pak Supir. Pak supir. Pak supirnya pergi? Berak lagi. Pak supir pergi berak. Ni siapa sih? Sakau. Oh, Osaka. Meh. Kau taruh kata pagi-pagi? Selamat pagi dunia. Pergi. Luarnya ni. Okay, disebabkan tak ada orang buat video untuk Ayat. Aku dah sebalik takbir. Ha? Dia sebalik takbir. Semayang tak habis? Di sebalik takbir. Oh. Jangan semayang takbir. Ayat. Patah dua kata. Ya. Oh bang. Bersin dulu. Okay, dah boleh sambung. Patah dua kata. Manikan. Sekejap. Kata-kata untuk hari ini. Kata-kata untuk hari ni. Duit boleh dicari, pengalaman untuk travel tak boleh dicari. Kena travel. Oh, apa? Mana si bodoh ni dah masuk dalam kereta dulu. Oi, kata-kata hari ni apa? Kau punya kata-kata hari ni. Ayat punya tadi ada dah. Apa lah? Banyak lah fikir. Gentle aku blank ni. Oh, oi, gentle aku blank ni. Tu ayat kau, okey. Gentle aku blank ni. Gentle aku lain. Ni seorang ni. Seorang ni. Ma, kata-kata hari ni, Ma. Kau punya kata-kata hari ni apa? Belum dapat lagi. Belum dapat lagi? Belum. Tarik sikit ada lagi ni. Sikit lagi. Okay, ni lah. Ada dah. Aku suka kerang. Bodoh. Bodoh dia. Okay, ini lah kereta yang kita naik kita review sikit. Proton Persona 1.6. 1.6 Ini kereta yang kita naik Okay, kita review bonnet dia. Memang banyak barang boleh masuk, nampak Toto siap. Gila, siapa buka enjin. Masa dekat di Jerman nampak ni. Ni tempat isi minyak kalau siapa yang tak tahu. Tempat isi minyak. Angin dalam keadaan baik. Lampu belakang dalam keadaan baik. Bukan ambil lesen. Bukan ambil lesen. Okey. Sedap dulu makan dulu. Not bad. Kerapau dia okey lah, not bad. Nak kata sedap, taklah salah. Tak sedap, tak sedap. Tapi pedas lah, pedas. Aku boleh bagi 6.5/10.
6.5/10 lah. So far so good. So far so good. Meh, makan yang mana meh? Tahu. Muka kelat dah tu. Asyik. Ha? Pasal? Meh. Nah, gila sangat muka. Api ni dahsyat. Apa ni? Haus lah, haus. Tak nampak. Hai. Pegang mata sebelah. Apa dia? Kau boleh sabar. Oh dia. Okay, kita habis makan. Tak sedap. Ini kedai first kita makan eh. Dah pun kecewa. Bagi review sikit. Cakap lah apa-apa. Tak sedap. Kita cakap pasal makan kita pagi ni macam mana? Tak sedap. Bagus. Okay. Tadi aku makan bubur udang. Tak sedap kak. Sedap tak? Tak, sebenarnya diorang salah pilih menu. Kan aku dah cakap tak sedap. Tak, sebenarnya diorang salah pilih menu. Kita orang makan murtabak cheese, kopok leko, Butuh nasi, ni kena bayar ni. nasi pak kerapau, Kena bayar tu. nasi ayam. Semua sedap. Semua maksudnya semua okey. Yang ini bubur ayam. Main golden Mary Brown, tak payah order sini tu. Owner dah bayar meh, serius. Baru hari mana? Panas ni. Kita pergi cari makan lagi lepas ni. Okay, wait. Sekarang jangan main babi. Bukan tai. Bukan tahi bodoh. Ini tai burung bodoh. Kepala otak kau tak burung macam ni. Tai burung macam tu. Meanwhile, Kau tu kopi tak burung. Macam tak betul je budak ni. Okay. Kau tak tahu kau pandai-pandai. Next kita akan pergi ke Sentra Hanyai. Cari apa? Aku nak cari Gucci Coach. Okay, kat sini kita ada kindergarten. Kan tadi. Okay, macam mana makanan hari ni? Makanan hari ni aku boleh cakap nak kata sedap sangat. Okey lah. Kalau nak bagi total untuk makan, boleh bagi 7.5/10 lah. Sedap je. Nampak? Kita orang cakap lah, okey je sebenarnya. Dia orang ni, yang seorang roti pandan. Roti pandan buat sendiri rumah boleh. Yang ni bubur ayam. Bubur udang. Bingung. Tu di sini. Dua-dua kena bayar babi. Hisap. Allah is great. Tak mana hari ni. style legend. Tinta kamu ni tinta tak berguna. Panas. Tunggu air kunci kat aku. Mana apa je. Tak aku cakap. Tengok. Nampak kan? Bukan sebab pemilihan makanan dia tak betul, tapi otak dia memang tak betul. Itu aku setuju. Okay, let's go. Kita pergi ke next station. Next station. Phuket, let's go! Bukan. Night station. Hanyai Central. Aku terkorek. Our night station. Aku terkopik tak. KL Central. Kau terkopik apa? Aku terkopik tak burung. Aku dah cakap tak burung. Aku ingat bunga bodoh. Dah 3 kebodohan dia. Dah 3 lagi. Yang nampak dekat dalam kamera. Itu yang nampak. Banyak sangat makan coklat asam. Bodoh ni. Itu sebab pun. Buat tak aku keras. Tai kerja pun tak boleh tahan lagi tai. Macam mana? Tak ada idea nak cakap apa. So sekarang kita dalam ICT Central. Tapi version siap. Version siap. Apa kan? Memory shaping. Mak tak elok. Dia kutuk orang. Lalu tapi gelak tumpuk pakai beg ni. Tapi jam tu buat.
Apa pula aku pun nak turun. Jam tak murah. Tunjuklah G-Shock. Gua kena gram dah. Sebut dah tak betul. Jadi cameraman. Kita pergi buru nasi kau mok. Itu brand G-Chic. Bukan G-Shock, G-Chic. G-Chic.ฉันจะเสกไรมนต์หาสะกดมนต์ไตรรักคู่หลงกูเอาแต่เพิ่มเปิ้งหากินนอนไม่ได้แต่กูไม่ไปหาจะเสียกาตาเรียกเปลี่ยนแต่กูเอามาเลยก็คือก้อยเตยอย่าไปไอ้หลงรักใครรักไม่กูคนเดียวคนดีไงไม่ว่าจะทำเมื่อไรคนนั้น Sekarang kita ada dekat kedai Kaiton Icha. Kedai makanan halal. Aku tak tahu makan apa pun, tak tengok menu ni, tapi dia orang cakap sedap. Nasi apa yang sedap? Tak pasti lah, aku rasa nasi kau mok dia okey kot. Sebab tengok macam orang makan sedap weh. Dia try lah tengok. Kalau okey, tak okey, kita dislike. Nantikan. Tak lah, dua orang yang lain tu terus pergi lah. Last dua. Tak menarik lah. Sekali je. Jangan last dua. Dia orang tu last. Last dua. Maksudnya bab 2 contoh hitam terus. Dah Ke okey. putih. Tak menarik. Tak best. Trigger. Last dua. Okay lah. Je lah. Baik. Kalau last 2 je lah. Last dua. Siapa yang dah Satu-satu buah. Satu-satu buah. Okay. Tadi dah tadi. Dong. Okay, Yes. last 2. Nas. Okey sikit lah. Amir dengan challenge. Megang kepala ni lah. Jerah. Okay guys, sekarang kita nak pergi makan. Diam-diam. Jangan sampai orang tahu. Nantikan di mana? Arham, saya tak masuk dalam muka aku. Dia dah recharge energy je habis kan. Dia punya patah perkataan dah tambah semua je. Perasaan travel dengan aku. Biasa lah, dah 2 kali je. Tak ada apa yang menarik lah. So far tak ada lah. Mungkin malam ni Misteri 12 malam. biarkan ia. Nantikan. Simpan dalam hati. Ada Pokemon kat depan ni. Kita akan lihat Amir. Besar Pokemon tu. Tu tengok Pokemon. Bersuara. Okay, Pokemon dijumpai di Thailand. Tengah dia jambu. Okay, so kita ada dekat Amanda Cafe NTE Klong Rem 2. NTE. Bateri dia tak banyak. So ni malam last. Walaupun kita baru sampai pagi tadi, ni malam last kita dekat. Ya, esok kita balik. Kau tahu Cafe NTE tu? Esok kita balik, kita makan Pak Mak Western. Tak payah tu. Mantap. Saya nak jumpa Una. You know you are really rock, I didn't myself.
Banyak mana weh? Berapa ringgit? Dua ya. Banyak mana punya duit di sini. Okey weh, cukup weh. Cukup 2 ya. Okey, tambah lagi weh. Dua ya. Okey, cukup weh. Si tom yum. Peluh-peluh. Nangis mau perlu. Dek banget. Melecur bibir. Sedap ya. Sedap. Tapi macam baru ah. Sedap macam baru ah. Dia pedas dia. Aku describe di sana. Dia tangkap lidah. Pedas tadi. Pedas. Kau cacat cakap pedas. Masa nak dalam rokok aku tu. Masalah kau ni. Kau tak respect bro mamak ni. Gentle mah. Tak ada. Tak respect bro. Kau minta respect kita sebagai abang-abang. Kau respect kami. Kau kenapa? Jalan sebelah. Tengok bang. Tapi kalau aku tak buat, aku nak rokok lagu lah. Ni kita buat bagi umur kau. Respect is gain, not request. Belah aku gerak dulu. Nombor je dia. Ui. Beza kan kualiti dia? Jauh kunci. Tapi boleh jaga Sangat oi. Inspection. Sama. Ya, ni lagi ya waktu. Tak beli meh. Panas tu. Kau dah banyak sangat ni meh. Ambil sikit. Ambil nak beli. Ambil nak beli buat pakai tidur. Saya nak interview sikit boleh bang? Boleh. Ayo bang. Beli bang. Berapa satu ni bang? 200 baht bang. 1.5 dah bang. 180. Oh dah dapat beh. Tahu dengan saya beh. Habis je pula Didi punya barang ni. Amat dah berpeluh-peluh ni cari. panas tu. Kau siapa mah? Aiskrim kepala. Kepala, kelapa. Kelapa. Aiskrim kelapa. Sedap mah? Orang dah tutup. Aduh, dia tutup pula. Dah tutup. Ada lagi tak? Ha? Ha? Berapa? SML. Oh, SMLL. Jadi, boleh? Ambil M. 1. One je. Kau nak? Peanut only ya? Banyak lah ni. Only peanut. Ha. Tapi dia pakai kacang soy. Tinggal tu bukan kacang grind tu. Ha, bukan kacang grind. Tapi jelly kita sedap juga. Aku tak nak bodoh jadi. Banyak topping. 4 topping. Berapa topping tu? Mana? Kau dapat 4 topping je lah. Ha? Kau dapat 4 topping. Ni pun sedap juga. Tapi tak apalah, aku nak kacang-kacang ni. Dia cuba kacang, betul. Kacang. Coconut ice cream. Ya. Cuba kasi tengok. Pergi macam mana? Banyak kacang. Pergi kacang. Belum. Boleh, approve.
Kalau kau April okey, jom. Oh, sedap. Oh, sedap. Terlepas lah kau punya keinginan Mengidam lepas Didi yang paksa mula-mula aku makan lama. Didi paksa. Sekali lah game bro. Alah. Alah. Ada Itulah, baik. Tak, kita drive sampai Malaysia je. Semangat. Malaysia aku drive. Ni last lah. Last ke awal? Oh, mainan panjang. Saya dari Tamplong. Yang dari kampung. Tong. sambung. Dah aku. Masuk tu. Betul. Aku dah ni Tamplong. Yang dari kampung. Tong. Saya dari Tamplong. Saya dari Tamplong. Saya dari Tamplong. Dua. Oh, so. Apa? Dia tunjuk aku. Oh, so. Okey aku. Dia ambil. Sedikit lalu kau. Habis dah. Balik lah. Kita on the way balik Malaysia. Road trip kita dah tamat. So macam biasa lah, sambung kerja besok. Let's go. Amir, the non-challenge. Tu ada tu. Tak minyak. 25,000, 200 je kot. Oh ya, ada water. Rumah apa? Banglo macam bodoh pula. Aku rasa betul lah. Takkan 25 juta. 2 juta kot. Salah gila. 2.5 juta. Tu kita bagi Japar, satu kita bagi Nizam. Nizam siapa? Japar aku kena lah. Nizam siapa? Nizam bapak kau. Aku cakap sikit lagi memang aku rembat bapak kamu. Kamu dah ada jadi anak dia lah. Aku ada dua bapak lepas ni. So aku kena tukar bin Nizam pula. Dah bayar. Bin Nizam, Elias, Japar. Kali tu aku nak bin Japar. Senang sikit. Memang aku ambil lembu-lembu Japar tu. Kau sabar. Apa Japar ni? Bodoh bapak dia. Japar. Bapak dia ada lembu. Kalau Japar, Kau ni jadi cikgu lah. Kau dah jual buku. ini sebab Imam ni aku dah terjapar-japar. Tu Japar. Salah bapak kau dah. Kau makan apa tu, Fik? Syukur. Syukur. Babi terjapar. Terjapar-japar lah. Bodoh kau. Bapak Amir tengah makan kata cekik ke apa orang lah. Dah tu kerja kena hantar Amir balik Manjung. Tak apa, baju gajah dah dapat. Baju gajah dah dapat. Tapi kan, pakai tak pakai dua. Belikan dulu. Ni kau makan mana? Rasa-rasa ni kau makan. Tak nampak apa lah. Rasa apa? Sorry. Rasa sus. Rasa sorry satu tak? Ada. Yang dekat ada seorang cantik. Aku masuk dalam YouTube ni. Sini apa cerita dia? Nak cerita. Oh, dia macam burger. Aku beli 3 burger. 2 nak bagi orang, 1 nak makan. Syapit panas semua. Syapit panas semua. Tapi masa Amir atas sini dia. Yang kita orang, aku memang macam as expected. Apa? As expected. Dia betul-betul dah bagus, Bing. Aku mesti support je kamu. Dah tak ada bagi tahu, Bing. Bodoh. Bagi aku tak ada cakap apa. Hot. Salah aku lagi. Takkan nak makan 3-3. Bagi tahu boleh. Manalah aku tahu pula dia tanya kau hot.
sekali tanya kan. Ada tempat lah letak air. Beli air banyak-banyak ni. Sebab itulah ada peribahasa malu bertanya sesat jalan. Satu ribu. Ini dia kasih. So kita dah sampai di penghujung ya. Bon voyage, selamat jalan pulang ke Malaysia. Tidur. So sorry, lama ikat.